Walau apa pun haters kata, ignore it. Alright guys, so sekarang ni kita bersama dengan Abang Mei, two-step champion Choi Northern Festival of Speed. Hey everyone, hey everything, saya Bia Rizal. Modify kereta ni berapa ringgit Abang Mei? Modify sekarang ni kita tak modify hardcore lagi. Tukar body kit, remap sikit lah. Tukar gearbox manual, lepas tu kita setting ya. Okay, sejujurnya modify kita banyak habiskan dekat enjin. Dia punya luaran dia dan dia punya exhaust dia semua sponsor. Apa yang inspire Mira modify kereta ni? Okay, masa Mira kecil-kecil, Mira selalu main game ni for speed. So di situ bermulanya Mira kata Mira nak modify kereta. And my first car yang I kata I nak beli was Lamborghini Gallardo. Tapi tak mampu lagi lah. Saya sebenarnya daripada susah dan sampailah saya buka bisnes Salman Printing. So, alhamdulillah bisnes tu okey lah, alhamdulillah. Sampailah dapat kumpul kereta koleksi JDM. Dengar cerita semalam kalah dengan Choi dalam two-step competition. Sejujurnya ada aspek akan kalah, tapi tak apalah. I wakil Eropah, I wakil KL, I wakil Gadis Continental. Mana tu next year I datang dengan exhaust yang better dan tuning yang lagi better. Ataupun tiba-tiba datang bawa R33. Apakah advice Abang Mei kepada minat-minat kereta yang kat luar sana? Tak ada yang mustahil sebenarnya. Sebab saya dulu pun rasa mustahil nak dapatkan kereta JDM ni. Tapi dengan kita punya usaha, rajin, all out lah apa semua kan. InsyaAllah semua orang boleh dapat. Apa advice Mira kepada semua peminat-peminat kereta perempuan yang nak masuk dalam bidang ni? First thing first, kalau you jenis yang pemalu, masuk je, jangan risau. Masa awal masuk tu, you, Mira cakap jujur, you memang akan ditindas. Akan ada orang macam pelik-pelikkan you punya kebolehan dari segi mechanical, dari segi you punya driving. Ignore them, go on. Kalau you minat industri ni, masuk je and go with it. Sebab ladies, kita ni ada gift tau. Orang suka tengok kita. Hidup kena confident lah. Tukar sebelum kong, Petriku.com.